Hai semua, pada hari ini Sekolah Kebangsaan Ulu Binatang akan mengadakan kejohanan sukantara dan olahraga tahunan bagi tahun 2025. Untuk pengetahuan anda semua, kejohanan pada tahun ini diadakan di Kompleks Sukan Julau. Ada banyak acara yang akan dipertandingkan. Majulah sukan untuk negara. Antara acara yang dipertandingkan ialah seperti lontar peluru, lumba lari 100 meter, lumba lari berpagar dan lompat jauh. Bagi acara perbarisan, Johan dimenangi oleh pasukan Rumah Merah. Juara keseluruhan kejohanan sukantara dan olahraga tahunan bagi tahun 2025 telah dimenangi oleh Rumah Hijau. Manakala tempat kedua telah dimenangi oleh Rumah Kuning dan tempat ketiga dimenangi oleh Rumah Merah. Anugerah bagi olahragawan dan olahragawati pula telah dinobatkan kepada adik Spencer dari Rumah Kuning dan adik Felicia Nelisha dari Rumah Hijau. Semoga aktiviti sukan ini dapat meningkatkan lagi semangat kesukanan dalam kalangan murid-murid di SK Ulu Binatang. Sekian laporan dari Unit TV PSS SKUB.